banci ekonomi. So kami kena banci semua lah. Semua bisnes lah. Dia orang buat cek biasa je tu. Banci ekonomi pun semua kan. Syarikat ni sebenarnya buat apa? Sistem electrical. Apa nama perniagaannya? Satu hari yang syarikat yang lama. Syarikat lama. Oh, inilah nama perniagaan. Nama dengan nombor telefon cik. Pendapatan ke untung? Untung. Untung. Orang lelaki perempuan. Lelaki. Semua warga negara. Semua warga negara. Hari tu ada orang perempuan. Apa banci ekonomi? Yalah. Belajar pakai Kasar. Nak kita gaji tak ada lah. Okay. Macam seminggu ataupun 1 bulan tu macam mana? Okey mas. Hari ke 9? Hari. Lepas tu berangkat cik datang nak bawa banci. Cik kena bagi tahulah. Jalan utama cik apa dekat sini. So cik, nama cik apa cik? Oh ini cik. Nama cik lah besar. Apa setahun kan? Assalamualaikum. Ini daripada mana? Jabatan Pakar. Saya datang nak banci ekonomi. Ini nama cik. Cik jual apa ya? Makanan kampung lah macam lempeng, ubi, rebus. Makanan kampung lah. Oh. Ya, terkena tak? Oh banyak. Kejap. Airah kejap lah. Yelah sebab barang-barang ni semua stainless steel ni kan mahal. Kita jual benda yang bukan. Ya Allah ya Tuhan ku bagi. Tengah senyum hidup-hidup ni. Baca sedapnya. Sedap. Poket jubah ni bocor. Tanya ya. Apa? Anggaran pendapatan di sini. Pendapatan. Duit beli barang, dapat duit beli barang kan? Kat sini. Okey baik. Hari gaji dalam Selasa sampai Ahad. Okey, baik bang. Terima kasih. Itu Okey. saja ya. Hello, hai. Banci ekonomi lah. Sekarang saya ada Kena badan beri kita. ni hari ada baik. Yes, healthy. Happy and healthy. Ini adalah kedai macam Lakshmi Store. Lakshmi. Oh, SM mas. Ada. Masih ni duduk lah kawasan sini. Ya. Nama dia Surya Kumari How to spell kan? Boleh dapat contact number ke? Saya punya. Sehari anggaran bang. Satu hari. Macam tu lah. Macam Saya rasa itu saja. Enam lagi. Saya sudah haus. Assalamualaikum. Ni jenis 9 ya? ya, kalau banyak tak boleh lah nak jawab. Ya betul. Banyak. Ini nama perniagaan Pakcik apa? Pakcik pemilik lah sini. Barangan runcit. Tak ada staff lain lah. Jadi pakcik sewa di PKL juga lah. Sini semua di PKL kan? Atas sini lah. Okey. Cina Melayu. Tak maaf. Oh Melayu macam Cina ni. Maaf. Semalam dia ada call semalam tu. Okey, macam mana kawan? Perniagaan abang ni apa? Nama penuh Muhammad Khair bin saya bagi. Ya.